Hai geng. Lama aku mendak. Bukan mendak sebab tak kerja. Terlampau banyak. Aku pening gitu. Kali ni aku rajin pula nak buat video. Aku dapat Jabra Elite 7 Pro ke apa benda. Tapi Jabra ni, itulah. Kalau jenis-jenis Jabra dan sewaktu dengannya earbud lah, memang cara nak buka tu kadang-kadang tutorial dia tak ada. Aku nak kaji. Jadi korang kalau nak hantar earbud jenama yang macam ni kan, aku kadang-kadang lama juga nak boleh ke buka, nak boleh ke repair. Sebab barang-barang macam ni barang yang mahal tau. Aku takut sebenarnya. Memang kebanyakan aku buat earbud, contohlah dalam 10 orang hantar, satu tu takkan berjaya. Dia takkan ada 100% sempurna. Jadi kalau nak hantar, nasib lah. Tapi tak adalah, aku bantai, aku buat juga pelan-pelan. Kalau tak berjaya tu, kira tak berjaya lah. Sebab ni try and error je. Tak ramai orang berani buka. Tapi bukan atas aku kata aku bagi warranty, tak. Kalau korang berani, korang hantar. Kebanyakan yang hantar ni yang berani lah. Yang mana-mana fighter dia orang hantar. Sebab kalau tak repair, tak elok agak. Baik try. Kalau try dah tak elok, memang tak elok, bateri habis, lingkup tu je, buang lah. Tapi Alhamdulillah berani berjaya aku repair. Dahsyat tu. Mantap bosku.